Masa Jolo bawa lari berbilion duit kerajaan, dia baru habis universiti. Benda ni start tahun 90 bila Joe masuk ke SBP, tapi di Harrow, England lah. SBP ni Rothschild pun hantar anak dia beramai sini. Kat situ dia berkawan dengan anak orang kaya serta dunia dan dia pun teringin nak jadi macam ni pun. Bapak Joe ni pun ada harta tapi bukanlah bilioner. Jadi Joe dia tak mahu lah nampak lekeh depan kawan dia. Masa zaman uni, melalui kawan Arab dia, Joe diperkenalkan kepada Yusuf Otaibah, penasihat anak Raja UAE. Dari connection ni lah semuanya bermula. Habis uni, dia balik Malaysia dan deal untuk Tok Arab tadi main invest dalam Iskandar Development. Lepas tu, dia dengan suka hatinya pergi ke Khazanah, company yang pegang segala investment negara ni, nak minta duit tepi. Sebab dia yang set bawa investment tu. Khazanah reject lah. Ingat ni deal apa? Deal kontrak kantin sekolah lah. Nak pau duit tepi. Ni deal antara negara lah. So, dalam dia duduk serabut macam mana nak bagi jadi duit juga benda ni, Taib Mahmud main jumpa dia. Sebab duk dengar ada satu budak ni boleh tarik investment yang kau punya. Dan Taib ni mudah percaya. Joe bagi tahu kata return projek Iskandar ni akan berlipat kali ganda. Joe offer untuk jual share dia. Taib Mahmud beli 500 juta macam. Tapi soalannya cukup tak? Mana boleh cukup. Next target agung kita waktu tu, Sultan Mizan. Terengganu nak cari 6 bilion pada masa yang sama tak apa clear lagi. Apa nak buat dengan duit ni? Tim pun tak proper lagi nak manage apa semua. Dan sebelah sana terlalu beria sangat. So Agung rasa macam pelik macam ni. Agung minta delay. Tapi Joe buat kalut. Terus raise fund juga. Dan sekarang duit dah ada, kod mana pun kena pakai untuk bayar beli investor nanti. Joe yang pening kepala sebab Agung tak mau continue dan benda ni boleh rosak reputasi dia. Tiba-tiba tersedak yang dia rupanya terpijak loteri. Masa di UK dulu ada seorang Melayu ni mengaji sekali dengan dia, Reza Aziz. Bukanlah yang terpaling kaya tapi mereka dua kawan baik. Projek Terengganu jalan 2008. 2009 Pak Tiri kepada kawan Joe ni diangkat jadi Perdana Menteri. Pak Tiri dia tuan-tuan, namanya adalah Datuk Seri Najib. Apa yang dia buat selepas tu adalah sejarah lah. Tapi dalam cerita ni saya nak highlight, hampa perasan tak ada dua benda yang orang jahat ke kaki buta sekalipun dia kena buat dan mahir benda tu, tak ada jalan pintas. Satu, networking. Dua, pandai sembang. Sebab kalau hang selisih dengan Elon Musk hari-hari pun tapi tak erti nak tegur dan sembang dengan baik, tak ada untung. Dan cara sembang apa yang boleh kita guna, tak kisah kawan tu raja ke atau bahasa orang putih ke, tetap mereka bagi perhatian dekat kita. Bercerita lah, apa dia lagi. Itulah dakwah kekal dalam channel ni. Link ada di bio. Belajar dulu bercerita, lepas tu baru fikir nak jadi macam Jolo ke ataupun tak.